Okay, ini adalah isu yang agak hangat. Meniaga sebulan, untung setahun. Maksudnya barang dia mahal ke apa? Dia harga dia mahal lah, ikut kata orang. Okay, specifically Bazar Ramadan lah. Hari tu I nampak sampai keluar dalam news, ayam gulik harga mencecah RM60. Mahal RM60. I tak tahu. Ayam gulik ke Turki tu? Turki maksudnya ayam Belanda masuk. Mahal botol. Dia jangan sebut Turki ni. Turki I teringat Abang Jagung. Abang Jagung Turki. Tahu dia punya. Dia macam Jansen. Tahu. Dia bawah sikit daripada Jansen Eccles. Ya, betul. Kenapa mahal sangat? Tapi orang akan selalu jawab macam ni. Dan kau bukan target market dia. Habis siapa target market dia? Mungkin betul jugalah I bukan target market dia. Sebab I bukanlah orang yang membeli sangat di Bazar Ramadan. Tapi kalau macam tu, kenapa kau menjual di Bazar Ramadan yang berada di tempat-tempat yang boleh diakses oleh orang-orang yang pendapatannya tidaklah mencapai RM25,000 sebulan? Tiba-tiba aku jadi ahli ekonomi. Sebab nanti kadang kalau orang tak membeli barang kau marah. Tapi dia kata tadi you just excluded me from the target market, so I'm just complying. So if I don't buy, you don't angry. You don't angry me. You don't drag go upstairs lah. You don't. I say, you think easy I out plenty money, you know. Sometimes I send drama to TV, reject. I can go bankrupt, you know. I go to Pinas, I finish. So apa? Tapi in the end, kalau macam harga dia terlampau tak munasabah macam ni, bukankah itu akan membuatkan dia sendiri yang rugi? Kenapa? Tak lah, I mean it should be macam tu lah. Macam tu. You nak jual to the masses, you kena hit volume kan. Kalau you tak boleh hit volume ni, sebab dia punya halangan yang pertama adalah harga. Adakah ia mencapai objektif? Tidaklah. Semalam I makan kuih peneram. 10 RM3, which I feel is not bad. Dan 10 RM3 dia adalah memang macam peneram yang dia buat tu memang betul-betul sedap. I feel it's okay. Itu boleh dikatakan gerai dia gerai agak hipster tu. That's okay. Betul. Kalau hipster dia selalunya harga lagi tinggilah. Sebab dia selain daripada makanan, dia juga menjual ambience. Sebab dia tempat healing kononnya kan. Dia kalau hipster ni, dia ada lagi satu lagi kalau barang-barang dia. High blood pressure. Dia. High blood pressure. Sebab tinggi sangat dah blood pressure dia. Sebut high pun dah tak betul dah. High blood pressure. Tak lepas. High blood pressure. So itulah. Kalau sedap, I think kalau sedap pun orang okey lagi. Orang okey lagi. Betul. Dia combination. People can justify lah. Betul. Tapi kalau dia kata, portion ni besar, rasa tak ada, harga mahal juga. Ya, betul. Kalau kata sedap, balik jom makan ramai-ramai. Dia dah makan ramai-ramai, so you dah bertambah you punya peminat makanan. Betul. Nak pula kalau macam dia, orang yang membeli tu menjualnya kepada ahli keluarga lain dengan mengatakan harga dia sebenarnya okey, harga dia not bad. Ya. Jadi bertambahlah you punya klientel. Daripada bukan target market, anda telah memasukkan dia ke dalam target market anda. Bukankah itu satu benda yang menyeronokkan untuk orang yang berniaga? Betul. Jadi I macam bila orang tanya you bukan target market ni, I macam pertama, siapa target market kau sebenarnya? Kan ke target market kita patut, untuk orang yang berniaga patut luas. Inilah. Membuatkan orang yang macam tak teringin nak beli pun nak beli. Macam tu. Kalau diikutkan untuk ni, banyak I tengok lah, belajar sikit-sikit lah. Kita ni bukan pandai now kan. Lahir generasi bijak anda. Yang I ingat ada seorang aunty ni lah, dia berniaga kan. Dia pesan pertama sekali, orang akan makan dengan mata. Betul. Okay. Kedua, kalau katalah kuih tu bermaksud untuk rasa begitu, ada masinnya, ada manisnya semua kan, jangan digodik-godik. Kau nak menjual
Untuk engkau tak apa. Jangan diguna. Jangan dibega-bega. dibega lagi resepi tu. Faham. Dulu-dulu kan kalau macam kita, kalau kita rasa makanan orang ke, kawan ke, mak kita ke, makcik kita ke, siapa-siapa dalam family kan, kalau kita makan, lepas kita kata sedap kan, bila sedap ni kita kata boleh berniaga ni. Kemana hilangnya prinsip itu? Kau kena masak sedap dulu baru kau boleh berniaga. Sebab dia agak menakutkan. I ada trauma tau. I dah macam lama sangat tak pergi bazar Ramadan. Sama kan. Any bazar lah. Any bazar for that matter. Pasal malam pun dah lama tak pergi. Oh ya, betul. Sebab benda-benda macam tu, like, okay lah, saya tahu awak nak mencari rezeki, tapi saya mencari rezeki pun susah juga awak. Ya juga. Kita bukan kaya now. Janganlah onde-onde tu tak ada inti wak. Dalam tu patutnya ada gula Melaka. Betul. Tiba-tiba dalam kosong. Allah. Apa dah terkena ni masa Covid tau. Masa Covid dah lah kita tak boleh keluar. tak boleh keluar. Jangan weh, ni boleh bawa nangis. Nangis. I memang nangis. 5 biji kan dekat dalam tu. I memang teringin sangat nak makan onde-onde hari tu. So beli kadang-kadang jadi home bakery. Yelah, masa Covid semua orang berniaga daripada rumah kan. So belilah. Dah beli. Makan satu, tiada pecahnya gula Melaka di dalam mulutku itu. Dah sas. Lepas tu I buka satu-satu. Tiada gula Melaka satu pun di dalam satu pun onde-onde itu. Kau rasa? Dalam masa tu susah cik makan weh. Ya. Dia macam ada duit pun tak ada orang jual. So pergi dengan penuh pengharapan. Weh, penuh pengharapan. sikit lagi nak nangis. Mungkin nak nangis tapi tak nak bagi tahu orang. So kalau kat karipap ni kan, oksigen banyak setakat ni, tak payahlah tambah dengan karipap. Tak payah tambah dengan karipap, boleh tak? Kita sekarang ni pun ada dah. Jangan dipermainkan. Jangan dipermainkan craving orang wanita ya. Betul. Jangan. Contoh kalau kita pesan dekat laki kita, suruh beli kuih Seri Muka, lepas tu dia beli donat, sebab dia kata sama je manis. Kau pergi balik bazar Ramadan tu. Kau pergi balik bazar Ramadan tu. Donat dengan Seri Muka manisnya berbeda. Oh ya, lain lain. Macam mana kau boleh kata sama? Tahu tak apa. Sama je manis je. Tak. You kan nak benda manis kan? Tadi I cakap tadi suruh dia beli apa? Seri Muka Tapi Seri Muka tak ada beli donat. Tapi you pun suka donat. I memang suka donat. Tapi I tak suka donat hari ni. Hari ni bukan hari I suka donat. I suka donat esok. Ataupun lusa. Ataupun semalam. Pasal dia nak cover. Tapi tak payah seri manis. Muka you pun dah ada seri. Banyaklah. Ini aku tidak kata budaya dengan kata-kata manis semua. Kata-kata manis kau yang aku tak beli sekarang ni. Pergi beli Seri Muka tu. Macam ada sekali dulu kan. Dia nak pujilah boyfriend dia sebab dia kata dia teringin. Dia cakap dia teringin goreng pisang. Boyfriend dia telah belikan dia apa nama tu? Dip and dip. Apa? Crab. Kat bawah tu ada komen, aku kalau nak goreng pisang, kau bawa ni aku nangis. Aku tak kira lah benda ni 10 kali ganda lagi mahal daripada goreng pisang pun. Tekak teringin goreng pisang, kau bawa benda ni aku akan nangis, babe. Tak pandang langsung. Tak makan lah sedap. Okay, it's nice. Macam tu kan. It's thank you. Sebab kita tak naklah nampak macam ungrateful kan. Orang dah belikan kita mahal. It's a luxurious dessert kan. Makan memang makan sambil nangis, babe. Thank you. Pasal nanti dia tanya, are you okay? I'm fine. I'm okay. Jap, tak pernah makan D&D. Pernah kot nak pergi yang dekat Bangsa tu. Lepas tu apa jadi tak? Lepas tu pergi mamak. Sesuatu telah berlaku di tengah jalan. Berubah tekaknya. Tak, I macam, weh, ramai orang sangat ni. Betul. Kita bukan jenis yang beratur untuk kamera, bukan. Dia macam ni tau. Craving, tapi malas nombor satu. Ya betul. Ya betul. Craving juga, tapi malasnya tetap tinggi ya, adik-adik. Apa nak nasi kerabu tu kan ada dekat kawasan rumah I tu kan. Okay. Tak ada. Aku pergi lalu. Uish, ada rela bagai. Tak apalah. Kita tak ada masalah kalau nasi kerabu ni kita duk syaleh.
Nasi kerabu di mana-mana. Jadi kalau tak dapat Mak Nak, banyak lagi Mak Esah, Mak Esah, Mak Iyah semua ada. Mak Jah semua ada. Kita tak ada masalah nasi kerabu ni di Shah Alam ni. So dia kan macam famous apparently is the lemak bakar ke apa kan. Oh, yang itu. Okey, faham. Daripada jauh ada nampak Brother Rela ni. Brother Rela. Ada Brother Rela jaga. Dia orang memang ada rela kat situ. Kelas. Sebab Kelantan mendunia. Gini ni. Saya macam aku tak boleh ni. Aku tak Kelas. boleh nak cari parking. I mean, good for them. Good for you. Your business is good and thriving well. Alhamdulillah. Ni zaman-zaman macam masa nasi lemak burung hantu mula-mula up dulu. Nasi lemak ada di mana-mana. Tak perlu beratus sangat. Tapi nasib baiklah lepas tu cawangan dia merata-rata. Alhamdulillah. Good for them. Good for them. Jadi bolehlah ke mana-mana cawangan ni ada. Selagi nasi lemak burung hantu tidak mensponsor kita, tapi nak sponsor masalahnya kita suka nasi lemak. Tapi mungkin tak makanan kita lah kot. Sebab cemerkap. Sebab tak muka hampa. Tak boleh tak boleh for me. Kalau you okay then fine lah. For me yang paling penting sekali kalau tak payah beratur tu memang best lah. Of course. Lepas tu kalau sedap okay. Even better. Harga berpatutan. Ya. Tak kita Ting. Kita bukanlah suruh macam kau makan steak kan, yang tu RM5 tak adalah. Tak, sas pula. Okey, aku cerita pasal benda yang sepatutnya mahal, murah ni. Ni ada satu dulu masa dekat universiti kan. So adalah seorang pakcik ni, dia memang meniaga lah. Dia meniaga kafe dekat universiti tu. Lepas tu ada satu hari tu, dia telah dengan bangganya me-advertisekan bahawa hari ni gerai pakcik ada fish and chips. Harga murah je. Berapa harga dia jual? RM6.50. Oi, murah babe. Murah sangat. Murah. Tapi murah sepatutnya sangat pula. kita tahu kalau harga dia terlampau murah macam tu pula. Suspicious. Kau tahu dia pakai frozen fish apa tu? Finger. Fish finger. Frozen fish finger tu adalah dalam 3 sedih kat situ. Dengan French fries frozen jugalah yang dia goreng yang nipis-nipis yang kurus-kurus tu. RM6.50. Aku kalau tahu inilah fish and chip yang kau jual, elok aku makan nasi campur tadi. Kan? Sama je gega. Sama je gega, lebih kurang lagi kenyang. Aku memang sound. Pakcik tu memang banyak kali buat halu. Pakcik tu memang banyak kali. Dendam tak habis lagi. Dia jual keropok lekor, sos keropok lekor dia cili sos tambah air. Aku macam pakcik, kami tahu kami student pakcik, tapi pakcik tak boleh menganiaya kami begini. Walaupun kami student pakcik, tekak tetap ada kan. Tetap boleh rasa. Lidah tetap ada. Pakcik tak boleh buat macam ni pakcik. Orang Malaysia ni tak boleh. Orang Malaysia ni dia punya taste tu tinggi. Sebab itulah kita paling obese. di dalam Southeast Asia ni, dalam Asia Tenggara ni kita lah paling obese. Betul. At least because we take food seriously. Yes. Betul lah. One of my bosses dulu kan macam, korang ni paling lain ni. Berapa kali dah kita makan ni. Nak makan lagi ke? Dia selagi belum makan nasi, dia kira belum makan. Betul. Tapi buat masa ini masih lagi rakyat Malaysia secara umumnya makan nasi. Yang I perasan, kalau apa tu tak laku sikit, pertama je sebenarnya bukan target market tu tak. Ada orang buat ni. Kalau cerita ada orang buat ni, kau lah yang buat sebenarnya. Kau lah yang buat makanan tu tak sedap. Bukan orang buat. Kau yang buat makanan tu tak sedap. Kata ada orang buat. Ada orang tutup lah apa semua kan. Ada orang baling barang. Which kadang-kadang ia berlaku, kita tidak nafikan. Tetapi bukanlah setiap masa. Kadang-kadang kau nak kena muhasabah diri juga. Kalau betul lah, kalau memang hati luhur murni sedap. Satgi Jason datang, lepas tu dia review. Jason! Aku ingat kau siapa datang. Aku Jason datang. Kau buat Jason ni macam makhluk kan, macam raksasa gorgon kan. Sorry, Jason datang macam tu kan. Aku cakap, apa benda ni? Jason datang. Baru random. faham. Ya betul. Jason buat review.
Tapi berhati-hatilah review dia honest. Nanti kalau kau tak tahan honest review dia, kau masak dah betul-betul. Tak tahu tak apa. Selain daripada kita memenuhi craving dekat orang, kita juga perlu memikirkan tentang kesihatan perut orang. Sebab kalau katalah orang tu dah sakit, daripada you boleh ada 100 orang pelanggan, tiba-tiba dia jadi 99. Kan dah rugi. Sasalah 99 orang ni bila dah dengar pasal yang seorang yang sakit ni dia tak pergi dah. 99 tu pun kau tak dapat. Tahu tak apa. Dia daripada 100 terus drop jadi 0. Kita tidak mahulah perkara tu berlaku. Ya. Bersederhanalah dalam berbelanja. Betul. Dan jangan nak FOMO sangat. Ikutlah kemampuan masing-masing. Sebagai orang yang stuck dalam traffic jam tadi, kan? Sian. Memandu dengan berhati-hati. Sila memandu dengan Jaga berhati-hati. emosi. Jaga emosi itu penting. Bye. Assalamualaikum. Salam.